pertama kali kita buka homepage Google dan kita search Delima 3.0. Okay, the first link yang kat atas ni kita klik dan akan terpapar lah Delima kita. Jadi kita cikgu-cikgu kena login masuk ke Delima cikgu lah. Okay, jadi di sini kita tengok ada banyak paparan Delima 3.0 yang baru. Okay, nanti cikgu-cikgu boleh explore satu persatu. Jadi sekarang ni saya nak fokuskan kepada aplikasi Google, iaitu Google Classroom. Jadi cikgu nampak dekat sini ada aplikasi Google. Okay, kemudian kat sini dah papar semua aplikasi Google. Okay, kita nak buat Classroom hari ni, jadi kita klik Classroom. Okay, jadi keluarlah paparan Classroom kita yang mana kita dah pernah ada sebelum ni. Okey, semua Google Classroom yang kita dah pernah create sebelum-sebelum ni semua kita boleh nampak dekat sini. Okey, jadinya sekarang ni kita nak create new classroom. Okay, kita tekan simbol tambah dekat tepi hujung atas belah kanan. Okey, create or join a class. So kita tulis create class. Okey, class name. Okey, contoh saya nak buat kelas 4 Stella. Okey, kita 2026. Okey, section ni kita boleh tulis okey, then dah siap. Okey, kita boleh tekan create.